Konsep jual lah. Anyway, Yunus, how are you and why Brazil? Where lah FAM? Figueiredo kan dia? Aku naturalize ah. Kau naturalize. Podah. Aku naturalize. Mentah-mentah rambut cuba dye putih. Dye putih ah. Aku kata dye ah. I also want to pay tribute lah to like macam nanti World Cup next year aku support Brazil. Pasal Indonesia tak masuk These questions sepatutnya dijawab oleh FAM. Kami sehingga hari ini masih tak tahu siapa yang terlibat, berapa ramai yang terlibat, siapa ejen. Akhirnya hanya seorang saja yang come back to me and help Perak at that time. Help me lah. That was Tunku Mahkota Johor. Ianya seolah-olah FAM tidak mempunyai sebarang kuasa, they are not in power, they are not in control, they are merely office boys. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami, saya Rizal Hashim bersama Harish Diol dalam podcast Julang. Seperti biasa kita nak bincanglah isu yang panas. Jadi Harish, apa khabar Harish? Khabar baik. Anda pula bagaimana? Surviving. Kita nak kena perkenalkanlah naturalized guest kita yang pakai baju kuning tu. Baju kuning dengan rambut dia, ala Richard Gere. Is it Richard Gere? Rod Stewart? Sean Connery. Nak James Bond juga. From Brazil with love. A lot of How about Yunus Zakaria? Siapa dia ni, Harish? Okay, kalau yang tak kenal ni, Yunus ni sebenarnya bekas CEO Perak FC. Beliau enjoy bola sepak dengan begitu banyak dengan Perak sampai berhenti halfway. Bila dia berhenti, dia tak tahu apa nak buat dalam hidup dia. Dia started lah writing for 2213 sebagai columnist yang agak regular juga. Hardworking dan hard hitting. Itu tengok column dia hard hitting. Itulah kadang-kadang kita kena tone down sikit. Dan lepas tu kalau tengok X dia bahas bola. Dia memang mat debate ke? So yes, apa yang kita tahu tentang Yunus ni, dia ni memang suka debate lah. I mean, comes from a family of academicians. So kindly introduce your good self and and thank you for coming on the show. All right, thank you brothers. Thank you Harish. Thank you Rizal for having me on Julang podcast finally. Yeah, I was the ex-CEO for Perak back in 2022. It was such a brief stint. I think I was there for only 6 months. But it was such a roller coaster ride, man. Waktu dekat Perak FC tu, primarily pasal ada masalah financial lah. Kan? I won't go to the details, but it's just a huge financial problem. Alhamdulillah, kita berjaya jual Perak waktu tu dengan harga RM1 with all the liabilities to XOX at that time. Kind of sad sekarang ni kerana XOX pun dah let go of the project. Tapi that's how football is di Malaysia lah. Saya dulu bekas pendebat atau pembahas bahasa Inggeris untuk Universiti Putra Malaysia. I represented the university as long as I can remember, as long as I was a student kat sana. So it's debate and I enjoy football, played football at the university and all. So I felt that like, why don't I integrate both passions, and here I am, bahas bola, and now I am so grateful because I get to mix with such cool, fun fellas like you guys, Harish and Rizal. You lupa word legend. Wow. A legend doesn't need to say lah, Rizal. I mean, it's given already lah. Kalau Rockfriend dia boleh claim world class management apa? Yeah, boleh claim legend. People like him need to make the claim. You don't. Thank you. Don't Thank you batas for the dia lah. validation. Tak payahlah, tak perlu bodek dia lah. You tahu kan, I mean the talk of the town throughout last week was how Harish Diol, was treated like a star lah dalam press conference tu. Press conference yang conducted by Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau fondly known in our circle ni as TMJ lah. Ramai orang, pihak-pihak media yang dekat sini yang sangat bijak. Awak dapat pengalaman dalam industri bola sepak, termasuk Harish Diol. Saya kenal Harish Diol daripada 2013 sebelum saya mulanya era JDT. You all are very intelligent people amongst the media.
especially in the football punya industry. Kan, jadi kita nak kalau boleh kita jemputlah Harish sebagai kita punya guest of honor, host of honor, untuk menceritakan pengalaman, bertanyakan soalan. Saya kira dalam 7 ke 8 tu. Kemudian ada lagi beberapa soalan susulan dalam sidang akhbar yang dianjurkan oleh TMJ yang menceritakan kisah-kisah semasa, isu semasa mengenai penggantungan 7 pemain warisan. Okey, sebelum kita masuk ke soalan, agak aneh apabila saya masuk ke dalam bilik tersebut, saya nampak banting FAM, nampak backdrop FAM, tapi kerusi mula-mula ni ada 2 dua kerusi. So saya tertanya-tanya siapa yang akan duduk kat 2 kerusi tu. So one of it was obviously the Crown Region of Johor, the region of Johor, sorry. Tapi lepas tu kerusi tu dialihkan dan hanya 1 kerusi tinggal. Dan tiba-tiba Tunku Ismail duduk di sana. Soalan pertama saya ialah untuk mendapatkan konteks mengapa baginda duduk di sana, dan itulah soalan saya. Jika anda dengar masa tu saya tanyakan kerana saya nak tahu the rules of engagement. So I nak tahu saya berdepan dengan siapa. Adakah saya berdepan dengan seorang baginda ataupun pemilik? Adakah baginda berada di sana sebagai pemilik klub Johor Darul Takzim ataupun beliau, dan tetapi beliau telah baginda telah menyatakan bahawa baginda berada di sana kerana untuk memberikan support kepada national team. Tapi apa yang menarik ialah ketika saya bertanyakan soalan, baginda sudi mendengar soalan-soalan saya dan menjawab very open, no holds barred, and saya berterima kasih kepada baginda kerana mempunyai that kind of sporting spirit. Tapi the best part is ada orang yang mencelah, menyatakan bahawa saya sepatutnya tak perlulah, bagilah orang lain chance tanya soalan. Siapa yang mencelah tu, Harish? Tan Sri Hamidin Amin. Oh, Tan Sri Hamidin nak bagi ruang pada wartawan lain bagi tanya soalan lah. You tanya banyak of course, sangat soalan. Dah diberi peluang, of course lah kena tanya. Cara you tanya tu macam banyak benda yang you tak puas hati, Harish. Betul ke? No, tak puas hati. Itu andaian. Andaian Saya tanya. seperti itu yang akan Saya tanya. Takkan saya tak boleh tanya. Jap. Rules of engagement. Rizal Hashim ni sekarang host julang ataupun jurucakap FAM? Host julang. Okay, kalau host julang, then itu andaian, bro. Oh, andaian. Okay. Saya hanya nak jawapan yang ramai di luar sana tertanya-tanya. Betul. Sebelum kita tanya Yunus, dia punya pandangan mengenai Yunus ikuti tak sidang akhbar tu? Tengok. Okey, sebelum kita tanya you, nak tanya Harish. Tuanku ada cakap mengenai you interview tuanku ni sebelum tuanku masuk dalam bola sepak, iaitu 2012. Boleh ceritakan sikit tak macam mana you dapat interview tu, dan apakah kandungan interview yang you run selepas tu? Masa tu masih di Melimil ke atau di mana? Masa tu saya berada di Melimil. Saya reach out to kontak tuanku pada masa itu, dan kontak tersebut menyatakan bahawa tuanku sudi berkenan untuk saya meneramah tuanku. Pada masa itu tuanku tu masih dah mula berjinak dalam bola sepak, tapi belum lagi menjadi pemilik Johor Darul Takzim, ya. Temuramah kami lebih kurang 2 jam. Oh, lama. It was a good interview. We spoke about a lot of things, daripada jenis motor yang dia bawa, pasal kami dua-dua Minat motor. geng minat motor lah, you know. So we were talking about the Harleys and stuff like that, and then we spoke about football. Tetapi isi kandungan, seperti balik kepada apa Rizal menyatakan tadi, isi kandungan temu ramah tersebut ianya kebanyakan daripada the ekosistem bola sepak Malaysia pada ketika itu yang tak banyak berubah. Okay. Yang kedua ialah peranan ahli politik maupun kalangan diraja, kerabat diraja di dalam persada sukan, di mana saya terus terang saya tanya Tunku Ismail, tuanku, ramai orang tak suka bila ada politik ataupun kerabat diraja masuk dalam sukan. Apa pandangan tuanku? Dan tuanku gave a very good answer pada masa itu. Beliau menyatakan that people should listen
and there is no one person who is right. Maksudnya dia kena, it's a consensus lah. Kalau Yunus, kalau kita tengok, saya rasa ramai yang acknowledge the fact that Harish bertanyakan soalan bertubi-tubi tu soalan-soalan yang relevan, yang mewakili sentimen kebanyakan. Okay. So Yunus, apa pandangan Yunus dan apakah Yunus puas hati dengan jawapan-jawapan yang dilontarkan? Jawapan-jawapan yang dilontarkan oleh tuanku. This is a tough question. Waktu saya ex-CEO Perak, waktu kesusahan finance tu, bila I went around Kuala Lumpur, met a lot of entrepreneurs, big name entrepreneurs, asking for help. Akhirnya hanya seorang saja yang come back to me and help Perak at that time, help me lah. That was Tengku Mahkota Johor. So for me to say anything, it's kind of hard. I owe him a bit, right? Tengku Mahkota, I feel it. Okay. Because at that time it was very dire and he helped me out. Secondly, even though I'm naturalized, my birth certificate is from Johor. So yeah, gua orang Johor. 01. Alamak, kita sama lah 01. 01 cantik. Birth certificate you original Okay. Birth certificate original. Nak tanya, memandangkan you dah cakap dah, apa yang tuanku bantu Perak FC masa tu? Money, cash. Berapa banyak? I can't say, but I would say I can't say how much, but I can tell you that it was at a very big amount. It wasn't enough to settle the financial situation at that time, but it was significant enough to appease the players to a certain extent. Gave me time untuk negotiate dengan XOX, whether they can finalize the situation. So benda tu adalah yang paling sangat signifikan lah bagi saya waktu tu, dan bantuan tu sangat signifikan. Bersyarat atau tak bersyarat? Tidak bersyarat, that's the magic part. Wow. Right? Dan pasal dia tak bersyarat itulah yang saya rasa terhutang budi sangat. Okay. Kan? It was such a great help, and I really owe it to him, to JDT and all, to the people there. Tapi getting back to your question tadi kan Rizal, aku rasa apa yang Harish tanyakan sewaktu PC tu, saya rasa very pertinent, sangat-sangat penting, because I think it potentially moved the narrative to who was the actual culprit kan. Because banyak dekat media ni banyak pointing to Tengku Mahkota. But I think for me personally, I'm not really sure. I'm not speaking on behalf of Brazil or whatever, right? But on my personal perspective, Tengku Mahkota's role in this entire vision of the national team, right, is merely just a visionary lah. Seperti mana yang Rob Friend cakap, right? He's basically opening doors for a lot of other players within the national team setup to realize that vision that he has set. My assumption would be like, if there is any kind of forging or any kind of falsification of documents, I would assume that it would take place within that circle lah. Kalau nak bagi metafor, lebih kurang macam Tengku Mahkota adalah architect, right? So he planned everything, he drew. Tapi when you have a really good drawing, but then you have a dodgy contractor, the house will tend to fall down also lah. Yang kita kena investigate, yang kita sekarang ni saya rasa banyak media atau banyak orang yang bercakap kat social media ni dah lupa, atau sengaja nak lupa ke, atau malas nak pandang, I always use malas nak pandang, adalah konteks tu lah. Who are the contractors lah? Who are these people that actually bent over and took the trouble in forging ke, or falsifying that document? That's what I really want to know. Who? I'm not saying that Tengku Mahkota is not responsible at all. There is certain level of accountability there, and he is to a certain extent willing to take that accountability. But I think it's now we need to go beyond that. Saya kena tegur Yunus sikit lah. Dia kata kami tak malas tanya. Tu bukan malas bro, kami dah tanya. Jawapan tu tak kami. Kami dah tanya siapa sebenarnya yang terlibat, siapa agent, siapa yang scam siapa. The answers are not forthcoming. So itu masalah dia apabila the answers are not transparent daripada day one. Cuma both Yunus dengan Harish, would you agree with my conclusion lah? Basically TMJ, kita kena salute TMJ tampil membuat sidang akhbar
bagaimanapun tuanku stop short of taking full responsibility and accountability for what has happened. Would you agree with that? Yes. Not really. Okay. Tunku Ismail said that he takes responsibility and said that others will take responsibility. So responsibility, but okay, Collective. collective. So okay, Collective. fine. My argument is that it stopped there. Kami sehingga hari ini masih tak tahu siapa yang terlibat, berapa ramai yang terlibat, siapa ejen. Kalau kita menyatakan bahawa okay, saya bertanggungjawab. Okay, well and good. Tetapi apabila keputusan tu dimuktamadkan, Ya. adakah mereka yang menyatakan saya yang bertanggungjawab akan mengundurkan diri? Itu yang kita kena tunggulah. Ah, Masa yang akan menentukan. Katakan pasal kita masih lagi menunggu, rakaman ni dibuat sebelum keputusan FIFA ni dikeluarkan, keputusan jawatankuasa rayuan FIFA. Apa jangkaan dan apa harapan Yunus seandainya jawatankuasa rayuan FIFA mengekalkan keputusan yang ataupun hukuman yang dikeluarkan oleh jawatankuasa disiplin FIFA? Kalau dia punya keputusan tu dikekalkan, I think what's going to happen is just the penalty lah, or the sanction kan. So adakah sanction atau penalty itu akan kekal seperti mana yang yang ruling tu keluarkan sebelum ini, atau adakah ia akan berkurangan atau bertambah? My concern on the first ruling yang dikeluarkan oleh FIFA is the context di mana diorang label FAM as a cheat. Right? I don't think that FAM, I don't think FAM should be doing that lah. Right? Because diorang ni macam lebih kurang macam regulator saja. They're not a criminal court. Right? And if they want to assign a criminal label to anyone, bagi saya dia punya work that needs to be done on a legal context is a much more lah. You need to show intent, you need to show the actual crime that's been committed kan, actual cheating kan. And if I was Serge Vitos, I think that is the thing that I will focus on, because saya rasa dia punya implikasi kepada reputation bola sepak bukan saja pada FAM but all stakeholders, you know, because people like myself, people like Jasni who runs sports work, who does work outside of the country for football as well, people like Chris Raj, you know, I mean, who has made a name for himself on a global platform kan. These are the people that's going to be affected as well. So I think for the purpose of everyone, every stakeholder in Malaysia, that needs to be corrected. In terms of committing wrong for standing out a false document or wrong document, then I think the penalty is fair, because penalty tu sama juga has been imposed to a lot of countries. Of course, the magnitude is somewhat different here in Malaysia. Saya tak tahu macam mana kita punya lawyers at FAM is pursuing this tau. Pasal kalau macam if they are aggressive and FIFA is not very happy with it, I fear that this would go in deeper tau. And if it's go in deeper, I might think that FIFA might realize that there is a systemic governance issue. Kalau benda-benda governance ni macam forging documents can happen, right? Then there must be some really big fault within the governance or integrity of the organization. Kan? It's a fear for me, because it could then lead to something much worse like a suspension. Ada peminat-peminat penonton yang bertanyakan soalan, mereka pun seolah-olah tidak puas hati dengan rumusan daripada sidang akhbar tu, tapi mereka memujilah tindakan wartawan bertanyakan soalan. Selain daripada Harish, ada Fina Nasrum, Adam Zamri, saya rasa Sandru, soalan-soalan yang relevan, tetapi peminat rata-rata tidak berpuas hati kerana tidak dapat jawapan yang penuh lah. Ya, yang penuh, yes. Ya. Yang tu yang pertama. Yang kedua, ada pula yang menyatakan bahawa kenapa tak panas macam sidang media pertama. I said kena faham lah, sidang media pertama tu konteks dia berbeza, soalan dia pun berbeza. Okay, dan yang kedua, sidang media ni ianya melibatkan seseorang yang tidak mempunyai jawatan di dalam FAM. Takkan you nak go hard against, dan lebih-lebih lagi beliau merupakan seorang kerabat diraja. So takkan you want to go up against, bukan nak kata takut apa, tak, tapi I mean
there should be decorum, there should be respect lah. Mm-hmm. Tetapi ianya tidak memberhentikan kami daripada membuat tugas kami. So we did what we had to, what we could. Dan memang betul lah seperti yang kita katakan awal tadi. Jawapan tu masih meninggalkan ramai lagi tertanya-tanya. Banyak questions remain unanswered lah. Yeah, I mean, these questions sepatutnya dijawab oleh FAM. Yes. Dan FAM sahaja, kerana mereka lah badan hidup dan mereka lah badan yang affiliated dengan FIFA. I definitely agree lah dengan Harish Rizal, because I mean when Tengku Mahkota was there at the press conference and then also claiming that he was just there to help out FAM. I mean, there was no need for you to be, you know, overtly aggressive ke atau overtly frontal ke, kan? Because he's not the person to ask actually then. Yunus, izinkan saya menggunakan platform ni untuk share something lah ya. Based on what the national coach menyatakan apabila habisnya the June 10 punya game dengan Vietnam. Okay. Lepas tu what Rob Friend menyatakan pada the first press conference. Lepas tu dengan apa Tengku Ismail kata at the second press conference. Rumusan yang saya boleh buat ya. Dan ini bukan andaian, ini berdasarkan kepada apa yang diperkatakan oleh individu-individu tersebut. Ianya seolah-olah FAM tidak mempunyai sebarang kuasa, they are not in power, they are not in control, they are merely office boys. Dan agak sedih kerana badan induk merupakan FAM. This is where the managerial oversight takes place lah kan bro, because yang masalahnya adalah tak kisahlah saya ke yang provide ke Tengku Mahkota ke yang provide all these facilities and help kan, but at the end of the day there must be some kind of due diligence ya. And of course kita look towards FAM, and FAM of course kita pun membuat andaian yang bahawa FAM ni bukan satu entiti yang mempunyai kuasa dah dengan national team. And we all know national team is also is running like a private enterprise. They have their own committee, they have their own CEO, deputy CEO. So these are the people that we need to question lah. I would love to ask like people like Rob Friend and his deputies, like, you know, was there any kind of due diligence, or, you know, I mean, they claim that the document came from somewhere and then it was sent straight to FIFA. Did they not bother to look into it? Okay. Yunus boleh post, boleh tag Deputy CEO Stanley Bernard dan Rob Friend dekat X. Ni. Rizal, now I'm going to play your role. Take this conversation out Bayangkan now I am FAM. I have these players. Saya memberikan nama-nama ni kepada kerajaan. Kerajaan telah memberikan. Saya apply, saya ikut proses. Setahu saya dah letak application. Lepas tu bulan Januari saya letak application. Bulan Mei, okay, tahniah. 7 ni merupakan telah mendapat kerakyatan Malaysia. Okay, as far as I'm concerned now, mereka ni boleh main untuk Malaysia lah. As far as FAM concerned right now, saya dah ikut proses. Proses yang berlaku dalam FAM sebelum ni, FAM ni dia ikut siapa Harish? FAM ni dia kena ikut siapa? FIFA. Pakar dia affiliated to FIFA. Yalah, jadi FIFA ada peraturan dia. Yeah. Peraturan dia adalah kalau dari segi lineage mesti atuk atau nenek ada keturunan atau darah atau lahir di tanah air itulah. You kena patuhi syarat-syarat FIFA, baru you pergi dekat KDN. Aku rasa FAM nak cuba Ni husnuzon #husnuzon. Dah cuba nak memenuhi syarat-syarat player eligibility yang dimaksudkan oleh FIFA ni. My issue is not kind of citizenship. I think citizenship is not the contention in this matter at all. Yeah. Right? Because NRD atau JPN memang ada kuasa, right, untuk nak bagi citizenship or not. But they don't have the power to determine where you are born, right? And that's where the contention is. That's where the forging and falsification took place. It didn't take place sama ada kita ni ada IC Malaysia ke tak, kita ni rakyat Malaysia ke tidak. It took place at the context whereby kita ni lahir di mana, dan untuk menjawab persoalan tu, the only document that can answer it is our birth certificate. Now, I'm not sure whether this is true. This was thrown out on Twitter or on X. And they claim that Director General mentioned that
they couldn't find the birth certificate, but based on evidence, hashtag evidence, right? Tak. Kenyataan tu betul. Kenyataan tu Based on menyatakan. evidence, Betul menyatakan. Yep. Secondary. they issued a secondary document. Now, I'm not sure what that secondary document is. Are they referring to a birth certificate? The thing is this, kenapa Ah. FIFA sebagai badan sukan boleh check dan boleh verify, tapi kita mempunyai NRD yang G2G dengan all the other governments, kenapa tak boleh check dengan verify? That's No, the because- contention, Harish. That's No, where they. That's the they- contention. That's what we doing. No, the onus is on FAM Hmm. to submit the documents to FIFA yang betul. Maknanya Ya, dia, betul. sebagai badan induk bola sepak kebangsaan, memang tanggungjawab kepada FAM. Tapi Rizal, Ya. apa yang dia dapat? Dia dah pergi ke NRD, JPN. Lepas tu dia kata sijil kelahiran tu dah hilang. Tapi JPN keluarkan a new document. Yang kita nak tahu dokumen apa yang dikeluarkan ni. Kat situ baru kita boleh investigate dan kita boleh nilai. Ya. Kan? Lepas Okay. tu kalau dia keluarkan tiba-tiba dia keluarkan sijil kelahiran baru tau. Yang menyatakan yang Alright. seorang ni lahir kat Johor, kat KL, kat Melaka, kat Kemaman tak Right. ada ni. Aku terasa ni. Okay. Okay guys, kita pun dah bincang panjang lebar pasal isu ni. Kita nak beralih pula kepada kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino sempena sidang kemuncak ASEAN yang diliputi oleh Harish Diol. Cuba cerita sikit Haris, selain daripada pelancaran FIFA Arena, kemudian begitu sibuk sampai Infantino mengumumkan piala ASEAN FIFA yang kita pun tak faham format dan konsepnya, apakah bertembung dengan piala AFF ataupun piala AFF diserapkan sebagai piala ASEAN FIFA ke apa. Jadi Haris cuba cerita sikit. Bila Infantino datang ke KL, dia terkena demam, announce dulu, details later. Alamak. Itu macam kita juga ke? Dia terkena dah terkena that disease. Tak tahulah ada anti apa dia kata. Tapi ada fans yang kata dia datang ni pasal nak kau team dengan Malaysia. No lah, the trip was dia you kata macam tu. You tanya fans dekat abroad, dia kata dia tengah kau team dengan Trump. Kepada fan yang ingat FIFA ni boleh kau team, tolonglah. FIFA kena set a precedent. Dan FIFA nak set a precedent. Terus terang cakap kerana banyak lagi negara nak buat cara shortcut ni. So FIFA akan menggunakan case ini sebagai the best example untuk menunjukkan bahawa hey, please stop it. So now we are afraid that what kind of penalties yang FIFA akan kenakan terhadap FAM. Tapi balik kepada Infantino. So Infantino datang. Saya sempat berbual dengan beberapa ranking officials lah. Dan mereka semua gelak. Mereka tertanya-tanya, sebenarnya apa Infantino buat kat KL? Kalau you lihat that whole thing dekat sekolah tu dan sebagainya, I mean dia pergi ke sekolah, lepas tu beliau ke ASEAN Summit beliau bercakap tentang developing the sport, integrity. Bro, benda-benda yang ni semua memang ada dalam charter, memang sepatutnya dibuat oleh setiap member state ataupun member affiliate. So benda ni bukan benda baru. So, ianya seolah-olah just nak tunjuk bahawa okay, saya dah tiba di sini, saya nak buat function dan just leverage ASEAN punya summit. Itu sahaja. Dan saya merasakan bahawa kementerian yang terlibat juga nak juga pergi right on this. So Menteri Belia dan Sukan actually tak ada role langsung, tapi because of this Infantino tinggi, sempatlah menteri turun ke KLCC selain daripada gala dinner dan sebagainya, closing. So adalah function lain lah. So ASEAN Cup pula, so it was launched dan 10 minit saja, the whole ceremony took 10 minutes. Kerana PM Anwar Ibrahim tidak mempunyai masa. So in that 10 minutes, they signed, PM Anwar was there to see, and then lepas tu shook hands, lepas tu everyone left. Infantino berada di sana untuk ditemu ramah oleh wartawan sampai 3 soalan dan beliau pun belah. Tetapi tak sempat tanya berkenaan dengan ASEAN Cup. Tapi di sana beliau menyatakan bahawa akan wujudnya ASEAN Cup tetapi tak ada details. Dan apabila anda pergi ke FIFA punya kenyataan media, at the bottom, right at the bottom, ianya menyatakan bahawa
FIFA akan kini engage with ASEAN Football Federation dan sebagainya untuk ASEAN Cup. So maksudnya tak ada details lah. Maksudnya belum lagi discuss pasal format, pasal who's going to be involved, what. Tak ada langsung. Tapi sekolah tu, kenapa sekolah tu dipilih Harish? I don't know, you should know better. No idea. Mungkin dekat dengan FM kot. Dia tak ada kena dengan NNDP lah. No idea whatsoever lah. Seriously. Okay. No justification whatsoever. I got there was a tweet that was issued by Chris Raj yang mengatakan bahawa FIFA ASEAN will kick off in 2017. 2027. 2027, sorry. Dan AFF punya cup lah, which is the Hyundai ASEAN Cup that would be held in 2016. Lepas tu there's also mentioned that 2026. Wait, which century is it? 10 tahun belakang Gua tak breakfast lagi tau lah. Lepas tu diorang kata FIFA ASEAN is going to be like the Arab Cup. So it's not going to be a yearly tournament. So I think macam AFF pun is not a yearly tournament every 2 years. So I think they'll be missing each other pun. Tapi bagus lah kalau macam kalau dia berdua ada dan dia tak clashing one another, bagi I bagus because now we have, because gradually the AFF Cup has become not like the region World Cup lah. Dulu waktu zaman Safi Salih dulu main we always send, and all the countries send orang your first 11 tau, top players. Sekarang ni banyak negara hantar diorang punya under 23s. Diorang punya pelapis. So it has lost its significance a bit in the region, right? Yang only a few countries send their top players. But now when we have FIFA ASEAN kan, it'll be fantastic because FIFA ASEAN is where the top players are going to go to kan, because dah kena release player dah pun. Lepas tu AFF remains the development tournament lah, or the development cup. And I think which is very good for the region lah. Cuma dalam kekalutan, dalam keriuhan, dalam kemeriahan kita menyambut kunjungan Infantino ni, tiba-tiba muncul pula isu Setiausaha Agung yang digantung tampil berada hadir dalam beberapa mesyuarat tu atas kapasiti peribadi. Saya dengar Harish bertembung dengan Datuk Nur Azman Rahman, betul? Ya. Ya je? Ya. Ya, itu je? You kena jelaskanlah pada penonton julang. Kami, saya berada di, seperti saya memberitahu tadi, saya berada di Kuala Lumpur Convention Center sejak bermulanya ASEAN Summit, dan apabila terdapat event ini yang Infantino, dan di mana saya melihat beberapa pegawai daripada FAM termasuk the acting president, lepas tu tiba-tiba muncul di Secretary General di belakang. Jadi memang persoalan pertama saya apabila beliau datang adalah what are you doing here? Lepas tu beliau menjawablah seperti apa yang tertulis dalam artikel saya, kenapa tak boleh. Saya menyatakan bahawa ini bukan rumah saya, ini bukan event saya, and we just left it as that lah. Saya tak nak cakap because to be fair, he has also need to have the right of his say as well lah. Saya tidak menyalahkan beliau ya. Saya tertanya-tanya, siapa yang mengundang beliau dan atas kapasiti apa? Kami nak apply untuk tag masuk ke ASEAN Summit. You tahu tak, kami kena apply bukan minggu, bulan. Tag kami terpaksa go through PDRM. It is that strict. You must remember yang ni bukan masuk Dewan Kenduri Kahwin ya. Yang ni merupakan masuk, jokes aside, kerana hall ni, dewan tersebut merupakan dewan di mana opening ceremony was held and the closing ceremony was held, di mana semua Perdana Menteri, the Excellency daripada Brunei, Sultan Brunei dan sebagainya, mereka berada di sana. So security had to be extra tight. So when I see individuals yang tak ada kena-mengena dengan, ataupun pada andaian saya tak ada kena-mengena, ianya menjadi a security matter. Saya lihat, saya rasa mungkin pertama, apakah pengumuman yang dibuat oleh Dato' S. Sivasundaram
sebagai timbalan Presiden FAM pada sidang akhbar yang pertama tu yang mengumumkan pewujudan jawatankuasa bebas untuk menyiasat isu dokumentasi ni dan juga penggantungan yang dikenakan kepada Datuk Nur Azman ni, apakah benar dipersetujui oleh Exco, kan? Kerana seolah-olah keputusan itu tidak dilaksanakan dan timingnya tak betul kerana kesibukan sidang kemuncak ASEAN dengan kunjungan Infantino. Jadi saya rasa disebabkan punca kuasa di FAM itu terletak di bahu Setiausaha Agong, jadi beliau tidak ada pilihan lain kecuali untuk melaksanakan tugas-tugas beliau, menyempurnakan tugas beliau sebelum beliau direhatkan. Kemungkinan besar itu yang berlaku lah. Okey, tetapi pada masa yang sama Rizal, saya just nak berbalik kepada kenyataan media FAM. Apabila Infantino datang ke Malaysia, kami di 2213 membuat laporan dan dalam laporan kami pada Oktober 26, kami menyatakan dalam satu line bahawa antara mereka yang hadir merupakan the suspended Secretary General. Ya, betul. Saya baca tu. Tapi kami we just left it as that. FMT mempunyai satu artikel di mana ianya bertanyakan apa siap dengan gambar the suspended Secretary General dengan Infantino. Dan gambar tersebut diambil di luar Hotel Banyan Tree Kuala Lumpur. Dan ianya merupakan screenshot daripada video Infantino. Dan kemudiannya saya diberitahu bahawa FAM telah mengeluarkan kenyataan yang hanya diberikan kepada, bukan melalui WhatsApp general mereka tetapi diberikan hanya kepada segelintir wartawan. Penjelasan mereka ialah gambar tersebut dirakamkan di luar acara atau majlis rasmi FAM mahupun FIFA. Okay? So luar hotel of course lah. Tetapi ianya tidak menjawab mengapa beliau berada di dalam dewan apabila saya menulis laporan yang beliau berada di dalam dewan. Itulah isunya. Saya rasa pertama, apakah keputusan yang diumumkan oleh Datuk Siva Sundaram itu dipersetujui oleh Exco dan apakah timing yang dilakukan itu sesuai atau tidak disebabkan kehadiran Infantino. Mungkin kalau dari sudut dalaman, kemungkinan besar disebabkan punca kuasa tu terletak di bahu Setiausaha Agong. Beliau terpaksa menyempurnakan tugas sebelum beliau menghormati keputusan yang telah diumumkan oleh Datuk Siva Sundaram. Okey. Guys, jadi kita tak bincang keputusan jawatankuasa rayuan FIFA disebabkan mungkin ia tidak diwar-warkan dalam public domain tetapi mungkin di email dimaklumkan terus kepada FAM tanpa diumumkan kepada publik. Tapi nanti kalau ni ada kesempatan nanti kita akan ulas mengenai keputusan jawatankuasa rayuan FIFA yang dipengerusikan kebetulan pula oleh Neil Eggleston, bekas penasihat undang-undang Rumah Putih zaman Barack Obama. Jadi beliau dikenali sebagai seorang yang agak tegak dalam mengamalkan undang-undang. Kita mungkin boleh expect untuk jawatankuasa rayuan ni mengekalkan hukuman yang telah dikeluarkan oleh jawatankuasa disiplin. Your comments, Yunus? I hope that it remains lah. Kalau betul we did commit sesuatu yang salah, depending on how Vitos comes up with the appeal. If we are wrong, I hope that the penalty remains lah dan tak ada penalty tambahan. Tak ada penalty tambahan macam kita punya result dengan Nepal, Vietnam kena tarik balik ke kan. Memang tak best lah, because that would mean that our chances to AF Cup memang terkubur lah. Harish? Tak, yang pertama sekali ialah appeal FIFA ialah berdasarkan pada appeal FAM ialah berdasarkan kepada apa yang FAM nyatakan. So yang tu kita tak tahu apa yang FAM appeal. Yang tu yang pertama. So kita takkan tahu. Tapi kemungkinan besar ianya akan kekal. Apa yang akan berlaku selepas tu maksudnya ialah AFC akan masuk campur dan berdasarkan pada apa yang FIFA putuskan, AFC pula akan membuat keputusan yang selanjutnya yang kemungkinan besar menolak mata dan seterusnya.
I think it's a bit premature. We have to Yeah. wait and see what Saya is the saya what is the jangka result lah. saya jangka Vitos kenapa FAM mengeluarkan dua kenyataan yang pertama administrative error, kedua technical error, betul? Itu adalah satu cara untuk mengurangkan hukuman. Kerana itulah semua strategi yang dibuat oleh semua persatuan yang dikenakan dengan hukuman-hukuman disiplin disebabkan melanggar peraturan 22, artikel 22 dalam kod disiplin FIFA, betul? FDC. Jadi itulah sebabnya FAM mengeluarkan kenyataan sedemikian. Jadi kita mengharapkan mungkin seperti apa yang Yunus sebut, katakan semua 7 pemain tu dikenakan hukuman gantung 12 bulan, mungkin dia boleh dikurangkan kepada 9 bulan atau 6 bulan, tapi mungkin denda yang dikenakan terhadap FAM tu kekal. Selepas itu akan berlaku pula satu lagi hukuman eligibility status pemain-pemain itu, iaitu yang Jawatankuasa Tribunal Bola Sepak FIFA yang akan bincang dan AFC akan ambil tindakan berdasarkan keputusan itu pula. Dan sebab itu ada dua kes ni yang mungkin akan bawa kekas atau tidak. Kita sama-sama tunggu dan lihat lah. Tapi benda ni kena habiskan, kena buat cepat. Keputusan kena buat cepat Ya, kerana betul. Kalau kita lihat Datuk Seri Windsor pun dah mengeluarkan kenyataan, kita harap habis sebelum perlawanan terakhir 31 Mac, perlawanan terakhir pra Piala Asia. Kerana dah mula masa tu dah akan ada undian untuk pasukan yang layak ke Piala Asia di Arab Saudi pada 2027, bukan 2017 nak boleh jadi tak kalau FAM atau Vitos punya strategi adalah dia drag ni sampai 31 Mac? tak boleh. Pasal dia ada timeline dia. Dia ada timeline dia. So kita dah berbincang 1 jam. Nanti kalau ada keputusan terbaru FIFA, mungkin nanti kita bersama producer kita akan bincang untuk kita masukkanlah komen-komen kita yang seterusnya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu khas kita minggu ini, iaitu saudara Muhammad Yunus Zakaria, seorang naturalized Johorian tapi sekarang ini bermastautin di Kemaman. Nanti satu hari nanti ada rezeki, saya dan Haris kita pergi ke Kemaman, kita makan sata. Dan kita shoot julang di sana bersama Alif sebagai producer. Okay, so terima kasih Harish. Any final thoughts? No, nothing, just let's see what happens later. Sama-sama kita mengharapkan kesudahan dan keputusan yang baik supaya nanti kita FAM dan semua pemegang taruh dapat move forward. Kita bangkit semula daripada isu ini dan bola sepak negara kembali pulih daripada imej yang tercemar. So sehingga kita bertemu lagi, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sertai perbualan dalam komen section di bawah dan mari teruskan perbincangan. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan ini ke dunia sukan Malaysia. Julang adalah pilihan anda untuk berita dan perbincangan sukan dan hiburan. Di sini, anda akan menemui berita terkini, analisis mendalam, pandangan pakar dan cerita yang penting kepada rakyat Malaysia. Jika anda suka video ini, tekan butang like, subscribe untuk konten yang eksklusif dan aktifkan notifications supaya anda tidak terlepas video kami yang seterusnya. Kita jumpa di sana.